Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sentiara, sentiasa juara. Saya, Wartawan Nur Syazwan Adli, mewakili TV PSS Tiara, ingin melaporkan tentang program pendidikan pencegahan dadah. Mari, ikuti saya sehingga ke penghujung video. Dan sedap perkara yang tidak dapat dilupakan. Pengalaman itu dikongsikan salah seorang pesakit yang terkesan akibat ketagihan rokok elektronik sehingga pihak perubatan terpaksa melakukan prosedur bagi mengeluarkan asap yang terperangkap dalam paru-parunya. Kisah ini wajar dijadikan pengajaran kepada setiap individu ke arah mengamalkan gaya hidup sihat. Kini bersama dengan saya penyelaras program PPDA iaitu Miss Farahiyah. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan untuk Miss. Ya. Dan soalannya ialah, pada pendapat Miss, apakah kebaikan yang dapat diperoleh daripada murid selepas melancarkan program PPDA itu yang telah dijalankan sebentar tadi? Antara kebaikan yang boleh diperolehi murid untuk program pendidikan pencegahan dadah ni, satu ialah kita dapat mendedahkan bahana dan bahayanya dadah, bukan saja dadah, alkohol, rokok, vape, inhalan dan juga HIV. Jadi kita akan memberi mereka informasi-informasi tentang 6 aspek ini, okay, supaya mereka lebih cakna dan juga untuk mengelakkan daripada berlakunya dan terdedahnya mereka kepada gejala-gejala ni lah. Dan juga seperti kita tahu, kita banyak kes vape di sekolah ni. Kes-kes lain alhamdulillah kita tak adalah. Okay, kes vape sahaja. Jadi kita akan menekankan lebih banyak informasi dan bahayanya rokok dan vape ini terhadap murid, dan juga kita cubalah untuk membimbing mereka untuk perlahan-lahan memberhentikan daripada mereka menghisap rokok elektronik ataupun vape ni di sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Jadi itulah antara kebaikan yang akan diperolehi murid daripada program ini. Kini kita telah berada di penghujung video. Saya Wartawan Nur Syazwan Adli, mewakili TV PSS Tiara. Setiara, sentiasa juara. Bahawasanya kami warga SMK Tiara Permai berikrar untuk menjauhkan diri dari dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna